Saya nak review sikit Brush Hypermarket ni, yang my roommate duk promote ria-ria. Okay, basically hari ni cuma nak cari ayam. Firstly, ayam sebab ada bahan lagi untuk last meal, chicken meal. And then probably chocolate untuk souvenir. And teapot untuk anak saudara. Dia nak buat adani, so dia nak teapot. Kalau dekat Bendaud memang ada. Kat sini memang, as they said, banyak perfume. Right, banyak perfume. Not sure nak tengok ke tak. The smell is good. So okay, I just go through very quickly. Di sana tu apparels and so on, not interested. Perfume sudah banyak, cuma yang Mekah kind of perfume, Islamic perfume, probably yang itu boleh beli sikit kot. Hello, tumpang lalu. I suka kasturi, bau kasturi. Tapi last time my roommate tunjukkan rose pun not so bad. Nak tengok dekat fresh area. Kat sini kacang-kacang and buah-buah banyak. Definitely lebih banyak daripada di Bendaud Mekah lah. Yang Madinah memang besar kan. Anyway, Bendaud Mekah tu dia nampak kecil sebab actually dia ada 4 or 5 levels macam tu. Best ni kalau masak, kalau boleh masak. Right. Teapot area. Yang mana satu anak saudara nak ni. Kalau adani, selalunya kalau kita pergi kedai Arab kan, dia yang jenis macam ni lah. Tapi normally kita punya yang kita nampak tu macam simple je kan. I think kena pergi Bendaud kot untuk teapot dia. Ya. Choices tak banyak kat sini. No. Lebih kurang je. Okay, cari coklat and chicken. Chocolate and chicken. Yang ini dia punya material dia dah dekat dah, tapi besar pula, gedabak sangat. Maybe yang ini at that price. Madam Anis, do you want that kind of teapot? Oh, sini coklat dia. Coklat dan biscuits pun ada kat sini. Orang yang nak membeli tu Encik Haji Muhammad Afiq. Itu kecil sangat. Akilah, what are you aiming for here? Sini.
Akilah pun nak cari coklat. Yang ini siap dah dalam bekas macam ni kan. Okey juga. So kalau nak bawa ke office dah siap dah. Okey. Tak apa. Tengok bahagian ni, apricot apa semua ni. Apricot 18. Harga sama je dengan Ben Daud. Yang ini banyak sangat pula, tapi tak fresh sangat. Ada yang tak berapa merah lagi. So yang itu nanti silap-silap jadi sour. Nope. Okay. Buah-buahan dia memang lebih banyak. Candies kat sini. Candies probably. Yang ini untuk kawan-kawan Afiq. Let me see. Ada tak? Tulur. Tulur mungkin kena beli. Muhammad Afiq memang kuat makan tulur. Okay, coklat dia belum sempat compare price lagi. Ni honey ni honey ginseng honey. There you go. Ni the chicken. Harga lebih kurang je 22. Seekor kan ada yang 19. Oh, choices dia lebih sikit lah. Okay. Alright. Sebelum saya end up dengan my chicken, yang saya suka sangat tadi tu cheese. Cheese dia banyak choices dia. Walau. Hello. Bestnya banyak choices of cheese. Okay. And nak tengok bahagian pastry dia. Ya Allah, bau sedapnya. Ini assorted truffles. Terkejut kan. Laban maban semua kat sini. Laban 3 rial. Ya betul. Laban 3 rial. Oh, jauh murah. Jauh murah dari Ben Daud. Okay, and then choices of juices. Okay, lagi. Where's the pastry? Pastry area. Ini penjagaan muka, more perfume. I'm lost. I nak cari tempat pastry je. Anak-anak memang suka. And then pastry kat sini super soft. Memang kalah lah Mak Saleh punya pastry. Serius. Memang sedap. Aha. Kat sini instant noodles, bulldog. Budak-budak dah lebih dari cukup dia punya supply. Yeay. Oh, Masya Allah. Roti-roti dia. Ni makan dengan sup. Ataupun ni makan dengan sup atau kari, atau buat sandwich. Super awesome.
Super delicious. Aha. Ya. So ini a must buy. Kena beli. Ni cakes. Variety of cakes. Fruit tart. My favorite fruit tart. And then yang ini sesame punya ni. Allah, sedapnya. Say hello. Say hello. I'm promoting a brush for you. Thank you. Ini kan macam apa? Baulu. Tak pernah rasa lagi. Pernah rasa, Bu? Pernah rasa ini? Tak pernah? Oh ya. Yeah. Okay. Kunafa? Is this kunafa? Yes. Kunafa. Kat sini kunafa dia memang nuts dia banyak. Kalau tak pun cheese dia banyak. Memang sedap. Okay, so itu saja coverage untuk Abrush Hypermarket. Oh no. This is so nice. I'm so happy. I'm so happy to see this. Afiq mesti suka. Okay, so itu je.